Aku buat live tu 2 sekali. Satu TikTok, satu lagi di YouTube. Oh. Dia dual streaming lah. Di TikTok tu untuk hang dapatkan engagement je kan. Dapat komen. Kalau dekat YouTube ni, kalau hang live, di mana ada respon. Betul. Jadi dia punya hasilnya di YouTube lah. Dia punya Muhammad engagement tinggi kan. Sebabnya dia akan lalu apa itu. Yang bestnya kat TikTok ni, hang akan jumpa budak yang guna bahan hang, lepas tu dia komen. Betul. Cikgu Romi. Kejap saya panggil student saya. Dia ada tak? Akil ada Akil? Oh, sudah. Ada. Ya, ada. Ya, Assalamualaikum Cikgu Romi. Waalaikumsalam. Okay, kita kenal dululah Assalamualaikum. Saya Safwan, saya rakan kepada Cikgu Romi. Lama dah kami kenal apa semua. Okey, inilah Cikgu Romi, rakan saya, antara orang yang banyaklah saya rujuk untuk inovasi. So kita ambil peluang ni, kita gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk Akil ceritakanlah tentang apps dan nanti insyaAllah Cikgu Romi boleh bagi pandangan lah. Jadi saya persilakanlah Tuan punya diri, dialah lebih baik, lebih sesuai kenalkan diri. Okey. Tak ada apa pun. Nak kedai macam ni, saya Cikgu Romi. Mengajar di SMK Sultan Abdullah, Cenung Balai. Mengajar subjek grafik komunikasi teknikal dan juga matematik. Kadang orang salah faham kan, grafik komunikasi teknikal ni subjek apa cikgu? Dia nama lamanya lukisan kejayaan dan juga matematik. Tapi matematik tak apa pandai sangat. Siapa lagi pandai? Dia orang matematik, orang teknikal gitu. Bagi apa tak adalah. Dia inovasi ni saya dah dari tahun bila 2006. 2006? Ush, saya lahir 2006 lah. Kamu baru lahir, saya dah join. Dia inovasi ni sedikit pengenalan lah pasal inovasi. Inovasi ni satu benda yang subjektif. Dia subjektif. Kalau kamu masuk mana-mana pertandingan ke, kamu present kamu punya bahan ke, dia satu benda yang subjektif. Dia ikut kepada, kalau saya jadi juri, kan, dia ikut kepakaran juri tu. Jadi satu cabaran dalam inovasi adalah bagaimana kamu nak bagi orang faham apa yang kamu buat. Lagi satu yang susahnya, macam ni dia punya ayat, tak tercapai di akal. Tu dia buat lagu. Maksud dia kadang-kadang apa yang kita fikir, kan, tak boleh nak orang yang kita present tu dapat apa yang kita fikir tu. Itu yang susah. Okay, sedikit pengenalan lah gitu. Okay, teruskan. Okay, so seterusnya Akil lah boleh perkenalkan diri. Lepas tu Akil cerita sikit lah tentang latar belakang pertandingan. Mungkin Cikgu Romi akan dapat sikit idea lah Kalau kita tak cerita tentang pertandingan ni, takut nanti tak faham apa objektif dia, apa kehendak dia. Okey, saya persilakan saudara Akil. Kenalkan diri. Jadi, saya kenalkan diri lah. Nama saya Akil Muhammad Tabiat Mani. Saya pelajar IPG Pulau Pinang. Jadi, saya nak cakap saya expert pun, saya baru je mula beberapa tahun lepas. Saya menghasilkan beberapa inovasi dan aplikasi Pandai ni lah antara salah satu inovasi yang saya hasilkan. Okay, itu sekadar ringkas lah background saya. Jadi aplikasi Pandai ni
kalau nampak lah pan.ai ni maksud dia ada elemen AI dalam aplikasi sini. Jadi ni adalah aplikasi AI pertama yang saya bangunkan. Jadi expedition dia taklah sehebat sangat lah. Okay, tak mengapa. Saya akan teruskan kepada latar belakang pertandingan yang kami akan join gunakan aplikasi Pandai ni. Okay, salah satu pertandingan yang akan dijoinnya adalah pertandingan Predated. Yang kedua, Cik Safwan nak cakap semua ke Kita fokus dengan YTC dulu. YTC? Okay. YTC. Jadi, okay, sekejap saya buka balik YTC. Okay, jadi pertandingan YTC ni dia lebih kepada bisnes. Cara untuk nak advertise sini, dia lebih profit fokus. Memang akan fokus community juga, tapi dia lebih kepada macam mana nak buat duit melalui aplikasi ni. Macam mana nak kekalkan bisnes ni short term dan long term. Jadi itulah apa YTC business plan punya competition fokus. Dan salah satu yang dia perlukan, kriteria dia adalah dia perlukan support daripada orang-orang yang berkemahiran, orang-orang yang berjawatan dan orang-orang yang ada experience dalam bidang ni. Termasuklah cikgu ke ataupun feedback daripada potential customer, feedback daripada potential collaboration dan sebagainya. Jadi itu adalah latar belakang pertandingan tu lah, iaitu business plan. Okay. Jadi itu cukup ke cikgu ke nak saya nak teruskan kepada app? Teruskan je. Okay. Apa saya terus pada app? Batuslah pertandingan. Okay, jadi app dia Pandai. Nampak skrin belah kiri ni? Boleh. Jadi aplikasi Pandai ni, okay, ni adalah interface pertama, dia ada login, ada register. Okay. Register dia macam biasalah, letak full name, email, password. Dia ada beberapa security measure dia, boleh forgot password, resend confirmation. Nak buat account dia kena guna account Delima sebab kami prepare untuk kolaborasi yang Delima lah insyaAllah pada masa depan. Kalau boleh, yang only users with MOE can register. Jadi waktu register ni dia akan hantar email confirmation lah nak buat account. Ni boleh tukar BM English, jadi dia dual linguistic. Okay, jadi selepas dah login boleh register. Dah register boleh login. Sekejap Okay, jadi ini adalah interface dia. Okay, ni nama dia akan paparkan balik lah. Ni bukan nama saya, ni nama adik saya letak lah. Sekejap. Ini untuk dia punya sasarannya dulu. Oh ya, okay. Jadi untuk aplikasi ni untuk okay, uniknya aplikasi ni dia sasaran dia sangat besar. Okay, untuk user base ya, penggunaan dia adalah kalau tengok ni darjah 1 sampai darjah 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tetapi sasaran pembeli dia adalah cikgu, sekolah dan organisasi. Sebab kami fokus kepada nak jual kepada bulk. Jadi dia punya cost dia lagi, bukan cost, dia punya keuntungan lagi besar lah dari segi tu. Adakah itu menjawab soalan cikgu? Okay. Teruskan. Okay. Ya, saya teruskan. Okay, jadi kalau tengok first ni, okay, dia ada option kat atasnya BM English. Dia boleh tukar, ada 2 bahasa. Jadi tak ada alasan lah kalau tak faham langsung apa dia punya interface ni. Interface dia lebih kepada tema professional, simplistic. Jadi dia straightforward lah sebab dah tujuan kita nak belajar kan. Tak perlulah nak buka kartun kan sebab ni sasaran sampai form 5. Okay, jadi dia tengok dia ada sejarah quiz. Ini adalah quiz yang kita ni. Dan dia ada maklum balas. Jadi ni kita akan tengok waktu habis nanti lah. Oops, dia tutup pula. Sekejap. Saya lock masuk sekali lagi. Okay, jadi kalau tengok sini ada sekolah rendah. Ini saya tak letak lagi textbook. Sekolah menengah. Jadi aplikasi ni seperti dikatakan buku Pandai. Jadi dia mengimplementkan buku teks daripada website Delima. Jadi kalau tengok sini, kita boleh muat turun semua jenis buku teks
direct pada website The5. Ini saya dah download siap-siap lah, salah satu buku teks dia, buku teks sejarah untuk form 1. Okay, sebelum kita mari buka buku teks tu, kita tunjuk dulu apa interface dia. Jadi kita tengok kita gunakan sistem kredit. Ada 91 kredit ni kita boleh beli. Ni mock up lah, bukannya betul-betul. Kononnya boleh guna PayPal dan sebagainya. Jadi apakah penggunaan sistem kredit ni? Jadi sistem kredit ni digunakan untuk, kita buka. Untuk menggunakannya untuk beberapa servis yang kami tawarkan. Dan salah satu servisnya, saya tunjuk lah. Ini, AI quiz. Inilah aspek AI di dalam aplikasi kami. Di mana kami gunakan, dia akan scan satu buku teks ni dan dia akan hasilkan quiz. Setiap kali nak hasilkan quiz, tolak satu kredit AI. Ni buku teks saya macam biasa lah kan, dia PDF, dia straightforward. Dia tak ada iklan dan sebagainya, jadi dia tak ganggu lah compared to The5 punya tu. Dan AnyFlip yang kita jumpa online. Kita apa, kita buka quiz ya. Teruskan. Jadi maknanya kalau kita nak generate quiz daripada tu, dia akan tolak satu kredit lah. Betul? Okay. Jadi ni dia dah scan siap-siap dah semua bab untuk setiap buku teks tu lah. Jadi buku teks sejarah form 1 ada 8 topik, dia akan cakap semua. Kita boleh pilih tahap mudah, sederhana, sukar. Dan dia akan hasilkan 20 soalan objektif random berdasarkan topik tersebut. Okey, cikgu nak pilih topik apa? Tamadun awal dunia, bab 5. Okey. Jadi nak mudah, sederhana, sukar? Sederhana. Sederhana. Okey, mula quiz. Okey, dia tengah generate menggunakan sistem teknologi AI tempatan kami. Dia telah tengah scan topik tu lah, nak buat 20 soalan. Apa maksud AI tempatan tu? Aki kena cerita. Jadi AI tempatan ni, ini ciptaan AI kami sendiri, AI berfokus. Jadi mengapa saya cakap tempatan? Sebabkan dia fokus pada tempatan, dia berdasarkan DSKP, berdasarkan kita sendiri, Malaysia punya education system. Jadi kalau nak banding dengan AI lain macam ChatGPT, macam Cloud dan sebagainya, AI tu dia lebih pada umum. Umum mungkin bagus sebabkan dia boleh tengok semua benda kan, tetapi dia tak berfokus. Jadi AI tempatan ni dia fokus specifically, dia gunakan semua power dia untuk fokus pada Malaysia education punya sistem ni. AI tempatan tu kamu reka sendiri ke, database dia ke macam ni? Ke ada port dia? Dia boleh senang cakap dia kacuk dengan AI sedia ada dengan buatan sendiri. In one, jadi terlahirlah AI tempatan ni. Maksudnya daripada yang AI yang global tu, kamu kamu detailkan lagi untuk dapatkan AI tempatan tu lah kan? Betul. Jadi dia masih terlahir pada global punya. Tapi saya kalau AI global tu daripada yang AI contohnya ChatGPT tu, kamu buat prompt untuk dapatkan lebih spesifik tu lah maksudnya kan? Maknanya kamu dah detailkan data yang ditarik tu macam tu lah lebih kurang kan? Tu macam mana? Dia sistem dia beza daripada ChatGPT sebagainya. Dia bukannya sekadar letak prompt ChatGPT tolong fokus lah. Tu semua orang boleh buat. Jadi ini dia macam ambil sebahagian pada otak ChatGPT. Lepas tu kita masukkan hasilkan AI sendiri. Kalau saya nak explain further memang berjam-jam. Tak apa, okey. Jadi soalan ni macam biasalah ada objektif A, B, C, D. Okey. Ini saya nak jimat masa, saya main hentam jawab lah. Jawab, hentam. 25% chance betul. Main letak Okey, ni saya tinggal satu tak jawab. Sebagai nak tunjuklah sistem dia macam mana. Kalau jawab. Okey, jadi 20-20 jawab. Bukan tinggal satu lah. Saya tekan ni, tak apalah. Okey, jadi saya akan hantar kuis ni. Jadi dia kedua sahabat jawapan. Allah, 5/20 memang tak study langsung.
Jadi dia cakap lah 25% dapat. Okay. Dia akan cakap jawapan mana sebenarnya yang betul. Jadi setiap kali kita hasilkan kuis ni, dia akan bagi soalan yang berbeza. Dia tak akan sama. Kecuali kalau kita ulang banyak kali kan, mestilah ada yang sama sikit. Jadi kita boleh tengok sejarah kuis kita. Jadi kita boleh tengok balik apa kuis yang kita pernah buat, kita boleh reflect balik apa yang betul, apa yang salah. Jadi dia akan average lah apa kuis skor terbaik kita. Macam ni saya cuba hari tu, skor terbaik saya 9, dia dah jatuh. Jadi dia akan puratakan skor kita. Ni hanya Ada record lah, ada analisis record lah. Ya, betul. Okey, jadi kita juga boleh cetak PDF. Kita boleh cetak balik kuis kita ni. Ini saya plan untuk pretest post test lah. Jadi tak payahlah nak dia mudahkan kerja lah. Maknanya kalau cikgu guna ni, maksudnya kalau budak tak ada handphone pun dia boleh jalan. Bingo. Ya, okey. Betul. Jadi secara tak langsung dia bantu, dia boleh guna offline juga. Sebabkan boleh cetak balik soalan ni. Okey, faham. Okey. Jadi ni sistem AI quiz ni lah. Okay. Semua subjek ada ke sejarah Semua, je? Sudah tentulah semua ada. Nanti subjek apa lagi? Saya download. Pergi buka sejarah. Buat apa ambil lah matematik. Sebab saya download tu je. Kisah saya download matematik. Okey. Barulah mudah kerja cikgu matematik ni. Okey, jadi dia asalkan kita upload, kita tu maksud saya developer lah, developer upload buku teks ke dalam aplikasi ini, jadi boleh lah nak buat quiz dan sebagainya. Okey, ni dah download dah. Ni buku teks matematik tingkatan 1. Semua dah lah. Dia selepas apa? Kita boleh jump page kalau nak senang lah. Contoh cikgu cakap, okey buka muka surat apa, surat tu pergi. Dia tolak 10 sebab apa? Muka surat depan kan. Ada muka surat pengenalan sebagainya, dia skip. Kita buka 90 lah. Dia tak apa. Okey. Nak buka quiz lagi tak? Okey, faham dah. Oh, faham dah. Okey. Maksudnya lagi satu, katakan yang ini sebuah buku teks sekolah lah kan. Maknanya kalau Wan, hang mesti ada buku teks ngajar pun, upload je sini dia boleh generate juga tu tak? Boleh. Okey, faham. Tapi, selagi ada yang buku yang ada di sini dia boleh generate quiz ke apa ke kan? Betul. Okey, faham. Teruskan. Tapi sebabkan takut ada orang nak salah guna pilih letak buku bukan-bukan. Jadi saya buat bagi developer sajalah boleh upload. Sajalah yang boleh kan? Sebab susah juga nak monitor kan. Kalau kita bagi semua orang upload, lalu kena tengok 24 jam. Cuba minimizekan. Maknanya nanti dia ada lagi satu future punya potential ni. Potential, kita boleh buat apps ni khas untuk, contohnya untuk cikgu untuk generate soalan kan? Tu boleh lah. Cikgu generate soalan berdasarkan apa yang ada. Mungkin satu lagi apps nanti, ini dah ke rumusan ke apa ke? Satu ada idea ni kan, akan hasilkan benda ni. Katakan cikgu nak buat soalan, benda ni dulu ada tapi sekarang tak tahu lah macam mana dulu ada satu bank. Bukan. Ini bank soalan nama dia. Jadi mungkin satu hari nanti ke apa ke, dia bukan aplikasi aplikasi Android ni. Buat aplikasi yang web based punya ke kan. Oh, web based tapi supaya cikgu-cikgu ni banyaknya guna PC semua kan. Tapi itu untuk future punya lah. Supaya dia boleh upload daripada buku teks ke, buku apa ke. Dia boleh generate soalan tu, senang buat soalan dia macam ni. Dia aplikasi nak cakap web based impossible, bukan impossible. Tapi banyak feature-feature AI dan sebagainya dia tak boleh nak implement. Boleh nak ya. Okey, tak apa. Itu nanti kita sembang lain. Teruskan yang ni. Kita teruskan. Okey. Jadi itu AI yang pertama yang ada. Okay. Takkan ada quiz saja kan, mesti boring kan. Jadi kami juga yang pertama untuk buku, ini untuk khas untuk buku tu dia boleh generate quiz lah yang pertama. Quiz. Itu yang pertama. Okey, yang lain seterusnya. Kedua, nampak butang bintang ni?
Bintang. Textbook AI Crop. Jadi, apa Aha. kita tolak satu lagi lah. Kita boleh nak scan, nak suruh terangkan, suruh jawab soalan. Contoh, saya nak suruh dia jawab inilah. Maknanya kita fokus pada satu Apa yang part kita dalam scan. buku lah. Betul? Okay. Kalau satu topik terlalu umum kan, jadi tak faham yang ni. Scan lah. Jadi, perbaikan, pemudahkan atau jawab soalan. Cikgu nak yang mana? Itu apa? Itu soalan ni? Jawab soalan lah. Jawab soalan lah. Ni sembang Jawab pun soalan boleh. Okay. Bijak sungguh dia ni. Okay. Dia ni cikgu tak jawatan je ni. Ada juga soalan ni, meminta untuk mencari ni sebenarnya. Dia akan terangkan sikit soalan tu. Lepas tu dia akan bagi balik macam data-data yang dapat daripada soalan. Okay, jisim satu beg 30 kilo. Nitrogen 50%. Ini sudah bijak. Dia cakap lah, kita boleh memudahkan. Dia boleh untuk semua topik boleh ni. Tak, Wan. Mana Wan? Pergi mana tu? Ni. Nak pergi ambil air. Ada apa ni Cik Romi? Tak apa, silakan dulu. Budak ni kan, si Akil ni kan. Bila dia buat gini kan, dia bagi aku idea untuk buat benda lain kan, tahu tak? Ya tu kena deal dengan dia lah. Kalau macam ni kan, dia boleh buat macam ni kan. Satu lagi, dia boleh bantu banyak budak-budak SPM. Ni memang kami target Kat SPM mana? tu. Bukan yang ini. Okey, sekarang ni kamu akan kumpul semua soalan-soalan trial. Faham tak? Soalan trial setiap negeri, soalan-soalan SPM yang sebenarnya. So dia boleh crop macam ni. So dia akan dapat jawapan kejap tu je tanpa skema jawapan. Tu pun boleh juga. Kan? Menarik soalan trial kan, tak pernah fikir pula. Selalunya bukan apa, anak kau ambil SPM. Okay, ini bagi kamu idea lah, Kil. Saya tengah catat ni. Sebab bila kamu buat macam ni kan, dia satu itu yang bila kamu share. Sebab saya duduk di lapangan, jadi benda tu nampak kan. Kita akan kumpul banyak koleksi soalan trial. Bila upload kat sini dan kita boleh crop situ, dia terus jawapan kopi tu. Tak payah lagi nak angkat gambar. Bagaimana nak cari sudah bagus. Itu pasal tu matematik ni. Bagi nampak. Okay, faham. Teruskan je. Okay. Cikgu piano, Cik Safwan. Tak apalah, saya teruskan lah. Kita ambil air tu. Oh ya, ambil air. Okay, tak apa. Jadi, macam biasalah dia akan terangkan tu jawapan akhir, langkah seterusnya. Sebab dah siap dah kan. Tak apalah. Okay. Jadi kita boleh salin, boleh cetak, nak print pun boleh. Ya. Macam biasalah tu kita boleh. Tak apa, selesai ni. Satu lagi benda selepas bang. Nampak bunyi butang atas ni? Tak nampak. Tu yang ada tanda record tu. Tanda stop tu. Butang mana? Sekejap. Sekejap, saya cuba nak. Itu anu tu. Saya cuba nak buka suara Ustaz. Oh, dia ada baca yang dalam tu ke? Betul. Tapi saya kena mute ni, nak buka suara ni, boleh dengar. Ni yang bagi tahu dekat Akil, kata buat untuk hak sama rata dalam pendidikan. Maknanya student berkeperluan khas ni boleh guna apps ni. At least dia ada audio tu. At least dia boleh dengar audio kan. Aku punya idea tahu apa Wan? Apa dia? Tapi sampai sekarang tak tercapai lagi. Aku nak buat audio book sejarah untuk budak. Tahu tak? Maksudnya semua MP3. Nota-nota tu. Sambil dia mendengar apa tak je, dengar lagu baik dengar nota sejarah tak? Kan orang yang malas membaca kan, malas pasang. Ya ke? Ya tu. Okay, sebentar Saya cuba nak buka audio. Dengar tak?
Tak ada. Tak bunyi ya? Hmm. Oh, Ustaz saya ada idea Ustaz Azad. Macam bising sangat kan buka Google Meet ni. Kira okey lah tu. Boleh dengar lah tu. Tapi boleh dengar robot tu. Ni ada lah. Mute. Dalam arti kata lain, dia buat bunyi robot yang baca tu. Tapi dalam Google Meet dia problem sikit nak tunjuk. Dia kena mic sini baru boleh dengar. Dia baca balik. Okay, tak apa, teruskan. Okay, sekejap Saya buka balik server. Okay, saya buka balik app ni. Okay. Jadi ni AI crop text lah macam biasa. Kita boleh nak huraikan lagi boleh, nak pemudahkan pun lagi boleh. Okay, ni saya buat huraikan lagi lah. Dia akan terang secara lagi detail. Tapi lagi elok kena buat kat nota lah. Dia akan terangkan lagi nota tu pasal apa. Dia terang soalan ni. Apa maksud dia? Kita ada beg baja berat 30 kilo. Beg baja ni label 15, 20, 10. Jadi nombor-nombor ni beritahu 15 nitrogen. Dia explain lagi detail pasal soalan tu. Tapi dia masih akan beri jawapan lah sebab kita bagi soalan kan. Dia lagi detail. Sampai sini detail lah. Okay, macam biasa kita boleh salin, cetak. Okay, teruskan. Okay, kita pergi page lain lah, page yang pasal nota. Ada tak? Nota. Mat banyak soalan. Mat mana dia? Itu bahasa je. Saya balik sejauh lah. Ada nota. Bukan. Okay, di sini kita ni last kali dia ada simplify. AI simplify, okay, contoh lah ada zaman Peterson apa ni. Tapi saya bukannya setiap satu function yang kita guna dia akan tolak satu kredit je tu lah ya. Itulah dapat duitnya. Okay, teruskan. Nak pemudahkan pun boleh kalau kita tak faham panjang sangat. Dia bagi ayat paling simple sekali, paling senang nak budak-budak faham lah. Perkataan penting. Ni key pointnya. Dia akan bagi key point, bagi contoh mudah. Itu adalah simplify. Zaman ni adalah satu tempoh masa jauh ni nak hafal lah contoh. Budak SPM kan nak hafal banyak benda. Senang cakap dia kerap ya. Dia tengok apa key point yang patut dihafal. Ada contoh yang dia boleh relate. Ada contoh yang boleh mudah faham. Ringkasan kandungan dengan perkara penting. Jadi ni nota lah. All in one. Quiz campur nota. Penguasaan AI ni. Itu yang permudah kan. Macam biasa dia ada bunyi voice ni. Dia tak dengar lah. Baca balik yang tu lah kan. Dia sebab ni zaman sekarang ada budak-budak yang tak boleh baca, budak-budak yang pening tengok banyak sangat teks. Ada budak-budak yang masalah dengar. Buka maximum volume pun tak dengar. Bukan masalah dengar boleh baca lah tapi masalah penglihatan dia pun tak nampak sebab terlalu kecil tulisan kan. Jadi senang cerita buka je volume. Boleh baca, boleh study. Okay. Itu adalah 4 elemen AI setakat ni. Okay, selain pada tu ada tambahan sikit untuk nak catat nota. Boleh lukis. Okay. Kita boleh pilih nak besar mana. Nak lukis, petak. Boleh guna pen lah, senang sikit. Kalau tablet, boleh tulis kan. Jadi dia jadi aplikasi nota juga pada masa yang sama. Lepas tu kalau kod nak kira kan, contoh lah, kita nak seboh simple lah, tak apa, 1 tambah, besar kan. 1 kecil sangat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak tahu. Oops, saya tutup. Sekejap. Tengok kalkulator betul tak? 1 tambah 1. 2. Ada mini calculator yang saya tambah kod-kod nak guna. Tapi calculator simple lah sebab calculator saintifik dia jadi note atau dia jadi whiteboard. Betul? Nak ajar budak ni pun boleh. Tak, bukan dia maksud saya
Dia note tu dia satu piece saja ke? Kalau note dia kalau kita tulis tu kita boleh next punya note. Kalau whiteboard kita tulis itu padam tulis padam. Dia note atau whiteboard? Oh. Okey, jadi okey. Dia sebenarnya boleh apa? Boleh buat besar lagi ni. Nampak tak? Saya tak clear ni. Dia infinite note. Oh, dia macam OneNote tu lah. Dia Unlimited space, unlimited canvas tu lah kan. Ni nampak jelas kan? Okay. Boleh kata macam tu lah. Dia tak akan habis space sebenarnya. Okay, dia tak akan habis space. Lepas tu kalau kita dia save ke ataupun dia akan hilang macam tu? Dia akan save. Save untuk buku tu lah. Setiap buku kan dia ada ni kan. Contoh buku sejarah, kita tulis kat buku sejarah, save kat situ lah, buku sejarah. Buku matematik akan save nota lain. Okay. Itu adalah lukisan nota je lah. Dan sebelum tu ada silap kan. Ada nak kecilkan, nak besarkan. Kalau tak nampak, ni nampaklah besar sikit kan. Ni boleh zoom kalau nak. Dia bantu jugalah orang yang masalah penglihatan. Nak tengok kecahayaan air batu menyebabkan. Okay. Jadi kalau textbook biasa mana boleh zoom. Kecuali kalau tengok depan muka macam ni lah. Dan last sekali ada tekan untuk baca hidupkan. Nampak tak? Sentuh bahagian teks. Dia akan baca. Dengar. Tapi mungkin tak dengar sini, tapi kita tekan dia akan baca lah. Tolong baca buku teks tu kita. Kan matikan. Jadi itulah dia punya feature dan selalu boleh nak buat apa nama dia? Penanda. Kita contoh nak tanda muka surat ni, penanda halaman muka dia 3. Niat tanda ni. Dia tolonglah kalau kita nak terus pergi ke ni. Okay. Muka surat yang kita nak simpan. Kut lagi cikgu suruh hafal muka surat ni. Pergi lah sini. Dia akan save. Jadi itulah untuk feature buku pandai ni. Ada apa-apa feedback tak? Okay. Ada lagi? Cikgu Romi, Aha. saya send komen juri. Nanti Cikgu Romi tengok boleh Dekat ni ya. dekat WhatsApp. Hang bagi aku bahasa Inggeris. Memang dia buat bagi English. Aku kan tak tahu bahasa Inggeris ni. Kurang pan AI lagi. Okay. Sebab ni pertandingan ni dia international level. Berapa orang lah tim, ramai juga tim. Ada terpilih 20 lah. Okay, macam ni. Nak masuk pertandingan ni kan? Okay, dalam pertandingan dia ada dua benda. Yang pertama sekali, apps bagus. Tapi present lebuh. Faham? Kadang-kadang ada satu appnya apa-apa. Tapi presentnya padu. Nampak tak? Ada dua benda situ kan. Jadi presentation ni sangat penting dalam kita masuk pertandingan lah. Yang pertama sekali kena bagi faham juri tu betul-betul. Kalau macam kamu terang pada saya kan, saya boleh faham. Bayangkan juri tu atuk-atuk opoh-opoh. Jenuh kamu. Faham tak? Itu yang pertama sekali kamu kena ada satu bentuk visual bila nak present. Kalau macam kamu terang pada saya tadi, kan? Saya ni orang visual. Saya tak berapa nak nampak dia punya. Contoh katakan kamu, okey, sekarang ada apps pandai ni.
So dia boleh buat apa? Kamu bagi. Mana maksudnya? Yang ada grafik kat situ. Jadi dia akan dapat gambaran dalam kepala otak juri. Oh. Okay, yang pertama. Kamu boleh present secara praktikal bila kamu masuk ni. Kalau macam saya lebih suka kalau nak present tu, kamu jelaskan dulu. Okey, apa fungsi dia. Faham? Ada grafik yang presentation tu tau. Yang pertama supaya orang senang faham benda ni. Ini dah komen ke macam mana ni? Boleh. Boleh lah. Lepas tu dia punya function satu lagi, dia adalah lebih kepada present untuk business. Betul tak? Present untuk business. Bila kamu buat kredit tu dah bagus. Okay, tu dah cantik dah. Macam mana kamu punya plan business strategi tu? Kamu bagi tahu jual secara bulk. Betul? Secara package. Package pada sekolah, organisasi. Bila package kepada sekolah, ini yang jadi masalah. Kan? Bila package kepada sekolah, kamu kena faham pada siapa? Sama ada kementerian ke? Kepada JPN ke? Kepada sekolah itu sendiri ke? Itu kena fikir yang itu. Okay. Kalau bagi saya, kan, saya lebih suka bagi pada orang. Pasal banyak orang trial kan. Bagi kepada orang macam Suno style. Suno style. Suno punya kredit. Apa tu? Buat lagu. Lagu. Dia bagi by day untuk hari. Contohnya dia bagi by day tu maksudnya sehari tu dibagi 5 kredit. Kamu guna lantak kamu 5 kredit tu. Lepas tu dia akan renew lagi esoknya 5 kredit. Atau tu pula macam mana platform dia. Bila orang tu dah seronok guna, dia pertama sekali nak bagi orang seronok guna dan benda tu berguna. Salah satu cara perangkap orang, dia jahat kan perangkap. Kena bagi dia seronok dulu dan senang dulu. Adalah susah nak paksa orang guna kamu punya benda ni. Itu susah. Sebab tak payah pun sangat apalah, aku taruh itu pun boleh cari je dekat ChatGPT. Itu kamu kena tangani. Tapi kalau kamu, dia macam ni what you give, bila kamu bagi itu lebih banyak dan orang seronok, orang tak akan berkira dengan kamu untuk beli. Contoh CapCut. Contoh CapCut kan. CapCut dia jual tak mahal, dalam RM20 je sebulan. Tapi dia punya feature-nya bila kita dah guna tu, best tu. Senang. RM20 tu tak ada benda lah. Boleh je lah. Dia macam itu. Dia punya plan strategi ni. Dia mesti kena bagi orang guna seronok dulu. Kalau orang guna seronok, orang tak akan berkira pasal duit. Tambah-tambah lagi cikgu. Okay, macam mana nak perangkap? Perangkap cikgu lagi Yang pertama sekali, ni dah dah cantik. Yang pertama sekali, kamu kena ada satu platform. Faham. Apa dia satu platform tu? Satu platform di mana kamu kena ada satu website ke, portal ke apa ke, di mana apa-apa benda semua ada kat situ. Update kan ni bila kamu ada app, orang macam mana nak tanya siapa, macam mana nak guna, explore apa yang ada. Jadi bila kamu ada satu platform, kalau ada apa masalah, apa-apa pergi dekat aku punya website lah. Apa ni? Pandai. Apa. Faham? Dekat situlah ada penerangan, kat situlah ada tutorial, kat situlah ada semua segala-gala benda yang berkaitan di situ. Situlah ada komen, situlah ada apa. Yang sekarang ni kadang-kadang kalau kita perhatikan, banyak orang dah lupakan platform itu.
sekolah sendiri pun kadang-kadang letak semua tabur dekat Telegram, tabur dekat WhatsApp kan. Jadi kamu kena ada satu tapak yang tak mahal pun, setahun dalam ni je padai dot apa, lepas tu kamu buat lah dia punya website tu. Tara yang susah ni bukan boleh buat, takkan website tak buat. Ya tak? Kena ada satu yang itulah kan. Dan satu lagi, kena ingat bahawa kebanyakan cikgu kan, kamu buat ni lebih kepada cikgu lah, cikgu dan budak kan. Kamu kena fikirkan, kamu dah buat dia punya APK, tapi cikgu dia suka pakai PC ni lagi. Macam mana kamu nak ada rasanya softwarenya yang boleh daripada kamu punya ni run dekat PC? Apa BlueStack ada kan? Apa? BlueStack tapi dia susah lah, tambah lagi kerja download BlueStack kan. Tak apa, tak ada masalah. Kamu dah ada tapak platform, download je BlueStack dekat aku punya website. Dia juga dia juga Tapi kalau kamu lagi satu, selain kamu ada APK, mungkin kamu ada web base punya benda ni. Maknanya kita ada pilihan. Kalau macam kamu tanya saya, Akhil tanya saya kan, saya lebih suka kepada laptop atau website ni senang saya nak present sebab benda besar. Benda kecil-kecil ni dan lagi cepat. Faham tak? Ataupun kamu boleh ni APK kan, kamu boleh dekat iOS punya ke? iOS kan? Version lah. Dia boleh iOS. Dia masalah sebab nak buat app sana mahal. Nak letak app store dia susah nak put. Tak apalah, itu mungkin lah nantilah. Tapi kesimpulannya, kalau kamu tanya cikgu sekolah, kalau nak pakai handphone ni, lagi dah tua-tua apa saya ni, tak apa nak nampak. Kecil kan? Itulah, kalau boleh kita, itu cadangan lah kan. Tapi kalau work base pun, kalau dia ni sebab semua sekolah kadang dia dah ada internet tu kan. Ini pun kan pakai internet juga kan. Tapi mungkin cikgu tu di rumah download siap-siap soalan, kegunaan cikgu lah, cikgu buat soalan. Itu lagi satu silap kamu. Silap kamu bukan silap bukan tu. Silap kamu adalah cikgu dia tak suka buat kerja kat rumah. Aduh. Kamu kena ingat. Alah. Kamu silap tu. Kalau kamu cakap kopi tu, confirm. Kalau dah buat kat rumah, buat apa pergi sekolah? Dia akan begitu. Kamu jangan harus kata cikgu boleh buat di rumah. Jangan harus kata kopi tu kalau dekat mana-mana pertandingan yang ada cikgu. Maksudnya bila kamu kata cikgu boleh buat kat rumah, maknanya kamu telah menambah beban cikgu tu kat rumah. Cikgu dah rehat rumah. Aduh. Bukan nak senang kan bagi susah lagi. Bayangkan cikgu macam saya dia salah misconception lah. Okay, itu pertama. Itu pasti kamu kena tanya. Faham? Itu sebab saya cerita kadang-kadang kamu tak nampak apa yang di lapangan ni. Mungkin kamu akan kata, dulu aku pernah sekolah tengok cikgu macam senang aja. Nampak? Tapi kamu kena rasa dulu cikgu sekolah menengah hobi ni, cikgu sekolah rendah dulu yang ini ni. Ini ke sini ke aku? Kan? Nampak. Encik Safwan tu. Yang tahu je tahu. Jadi benda ni sangat bagus tapi ada part-part yang kita boleh lagi baguskan je. Mungkin yang ini mungkinlah apps yang pertama kamu buat, tapi saya tengok dia punya content saya tak petikaikan lagi lah. Memang dah padu. Cuma yang pertama present tu dan juga marketing strategi untuk cikgu-cikgu ni. Kamu kena ingat, cikgu-cikgu sangat berkira untuk beli benda yang berbayar. Kecuali gadget. Kalau apps, dia sangat. Okay. Yang pertama itu sebab kita kena bagi cikgu seronok supaya cikgu tak kisah untuk bayar. Itu kamu kena ingat. Tips dia seronok dan tak berkira untuk bayar. Itu tagline dia. Kamu fikirlah macam mana pun. Kenapa?
seronok, bila dah guna, dia dah seronok, sampai dia tak berkira untuk bayar kamu. Kamu kena fikir yang itu. Macam mana nak buat tu? Mungkin buat apa? Saya dapat idea sikit lah. Okay. Mungkin mula di mana bagi free, bagi token dulu, token percuma. Mungkin dalam 20 je tu token percuma. Lepas tu selepas, tapi mula-mula dapat percuma lah 20 kali. Dah ada shock main dah. Kena beli token lagi. Macam CapCut lah. CapCut. Kamu kena ambil dia ada model. budget. Saya percaya kamu kena ambil model CapCut. Macam mana strategi CapCut? Yang pertama mungkin iklan. Kan musim kita nak nunggu CapCut tu. Aduh. Dan mungkin ada feature yang kamu tengok CapCut kan ada diamond, ada free. Betul. Feature-feature tu kamu kena ambil. Kamu kena ambil model CapCut tu dalam kamu punya apps. Sebab macam saya sendiri tengok CapCut tu tak adalah berkira sebab okey. Faham tak? Macam ni, saya punya isteri kan. Asalnya si saya dulu mula-mula. Alah abang ada edit dekat PC, orang guna CapCut aja. Nampak tak? Nampak tak permainannya di situ? Dia ada beberapa strategi CapCut tu yang pandai lah. CapCut ke Suno dia bagi tadi 50 kredit. Tapi dia run tu, sekali run, dia hilang 20. Faham tak? Dia memang bagi banyak 50. Tapi kita sekali run, dapat 2. So sehari boleh berapa kali je. Tapi kalau memang betul guna, tapi yang paling function adalah apa dia tekan. Quiz dia cikgu tak heran sangat. Yang paling function sekali. Tanya soalan exam Chong. Kalau kamu boleh generate bank soalan atau soalan apa tu exam, mana Tia pun boleh beli. Cakap lah. Sudah upload lah soalan. Quiz ni orang tak layan sangat. Kalau sekolah menengah lah. Kalau sekolah menengah, kalau kamu nak buka cikgu, dia jahat lagi. Janganlah kalau nota ke apa ke, cikgu ni tak berapa sangat. Tapi kalau kamu boleh hasilkan soalan, boleh generate soalan exam, memang kamu Saya setuju Cikgu Romi sebab bukan kata peringkat sekolah je, peringkat IPG pun diorang memang nak soalan exam berbanding soalan tutorial. Berbanding kalau kamu tanya cikgu sekolah kan, sebab dulu ada pelangi sasbani ke buat, lepas tu dia dah stop, tak tahu macam mana. Kalau kamu boleh generate, yang ini dah cantik lah ni. AI ni dah cantik dah. Tapi kalau kamu boleh generate soalan peksa, benda tu akan menjadi pum. Saya pakai saja. Apa ni Tia? Tak payahlah pening-pening nak buat soalan ni. Kamu beli je lah. Apps ni boleh generate soalan. Kalau soalan, saya rasa saya boleh implement. Saya buat satu butang. Saya bagi idea. Sekarang ni, kamu jangan risau. Relax, bertenang. Benda ni panjang lagi. Kamu dah macam ni. Bila kamu present ni, kamu punya lecturer dengan saya, nampak potensi kamu. Faham? Bila nampak potensi kamu, tu sebab kami bagi idea. Macam kami ni, idea tu ada, nak buat tak reti. Macam-macam ada idea dalam kepala otak ni. Jadi bila kamu boleh buat gini, bermaksud sesuai dengan idea tu pasal kamu bagi tahu. Faham? Salah satu sebab kamu kena masuk pertandingan bukan nak yang kejuaraan tu sangat. Faham maksud saya? Dia supaya kamu dapat idea. Kadang-kadang macam juri jadi, baru kamu, ya ke? Baru terfikir. Sebab di lapangan ni, dia akan dapat idea tu. Faham? Kalau kamu betul punya nak bisnes, bank soalan. Dan juga, kalau itu bank soalan untuk cikgu, kalau untuk student, macam mana kau nak jawab soalan itu? Itu untuk student. Kalau kamu boleh buat tu, jangan lupa dah jadi jutawan ni, jangan lupa saya. Jutawan? Buat apa target jutawan? Kamu buat sebab kamu ada benda tu. Kamu pandai buat benda ni. Bermaksud kamu buat satu platform web based ke apa ke, apps ada, selesai. Sekali. Itu dah mana? Saya tengok yang dalam. Ya, macam mana tuan lecturer? Okey ke macam tu? Okey, dari segi saya pun setuju juga.
Cuma sekarang ni Untuk pertandingan lah, untuk pertandingan. pertandingan kita nak buat based on komen juri tu lah. So salah satunya kita dah buat dah hari ni. Yang kedua, kami kalau boleh nak minta nak bagi student test benda tu. Macam tu Hakim boleh bagi guna tak? Student bagi guna. Sebab kita nak betul-betul tahu. Sebab pertandingan ni, uniknya pertandingan ni dia bukan sekadar menilai produk, dia menilai proses. Salah satu keunikan lah pertandingan ni yang menyebabkan Akil tertarik, dia adalah salah satu proses. Kita tak cerita tentang end product, but the whole process tu. Itulah salah satunya experience yang kami rasa bermakna kalau kami dapat bagi apps ni digunakan pelajar. Kita orang dah register dah apa ni IPO apa semua ni. Kita nak bagi terus lah, kita bagi di lapangan baru kita boleh dapatkan feedback. Di lapangan tu dah bagi ke belum? Belum. Itu pun penting juga kan, testimonial daripada pengguna tu kan. Sebab bila dia macam ni lah, contohnya kereta kan, kita buat kereta, kereta ni boleh terbang lah apa semua kan, tapi kita tak bagi orang try dulu, jadi kepercayaan tu akan tukar lah kan, end out dia kan. Jadi kamu kena bagilah beberapa orang cikgu ke untuk try guna untuk PDP. Okay. Kalau macam ni boleh guna, kalau dekat Android punya ni boleh kan? Boleh Android yang tab pun boleh juga. Sebab kalau tab tu boleh lah display dekat apa tu? Dekat projector. Sekarang ni kena display kat projector benda ni. Tu nak tanya Akil tu sama ada dia setuju tak kalau kata Cikgu Romi boleh take part ke, just guna kan, macam mana Akil? Ya. Kita masalah sekarang ni kita tak dapat nak cari orang yang nak guna lagi lah. Ya. Boleh bagi. Boleh. Tapi kena tanya tuan punya diri dulu lah, dia yang buat apps ni. Kalau nak bagi boleh. Tapi Akil macam ni Akil, kamu nak bagi guna saya boleh. Tapi saya mengajar tu guna iPad ni. iPad Android kan? Cuba download dia. Apple lah? Apple iPad tu lah, aduh. Kadang saya panggil iPad tablet. Lagi satu, sekarang ni saya boleh kamu nak bagi saya, sebab saya tak guna, bukan saya tak guna, saya yang handphone ni tak. Bila saya ngajar dalam kelas, katakan Akil bagi kan, saya cerita senario ni kan. Kalau Akil bagi saya guna, saya akan guna dalam kelas. Dalam kelas saya, sama ada saya masuk dalam ini, iPad ni, untuk saya present, ataupun dekat PC saya, untuk saya tayang terus dekat projector. Faham tak? Kalau benda tu, saya cakap, kalau benda tu web based, atau saya boleh install dekat PC, kan? Bukan setakat budak saya boleh tengok, benda tu saya akan rakam. Apa tu nak guna testimonial ke apa tu Cikgu Romi guna, benda tu bolehlah kita preview kan. Apa lagi? Bolehlah di explore. Sebab saya jarang guna yang di sini. Nanti fikir-fikir lah, tak apalah. Boleh tengok untuk bolehlah komen kod ada nak tambah ke. Benda tu kan. Penambahbaikan tu. Proses dia. Boleh ke? Boleh. Nanti saya tengok version PC. Kalau ini sesi pengenalan lah kiranya. Kenal kamu ni. Sebagai jabatannya Encik Sapuan dekat tengah tu. Tapi kalau kamu boleh buat macam ni, memang saya pun saya nak buat pun tak reti. Idea tu banyak, buat tak reti. Manalah saya pun tak reti Cikgu Romi. Mana ada. Ni demo kalau ada macam ni, kalau kita CEO syarikat kan, tak payah nak resume, kamu datang ini kerja dengan aku. Sebab satu dia ni dah plan banyak, dah plan siap. Saya tak apalah, kita bantu setakat mana yang mampu. Sebab saya kata proses pembelajaran ni boleh berlaku luar pada bilik kuliah. So ada student yang nak mencari, memang kita akan bantu.
Dia ambil degree. Kamu ambil degree apa kan? IPG lah, matematik lah. Habis benda-benda semua kamu belajar kat mana? Dengan ayah saya. Bapak kamu programmer apa? Antara top programmer lah dalam UUM. Patutlah. Anak Dia banyak programmer banyak apa punya? Apa saya dia suruh kamu jadi cikgu? Saya yang nak. Kalau tidak saya Kamu pergi yang New jadi Zealand. cikgu. Saya dia offer pergi New Zealand bidang duit lah, bukan programming. Tapi saya tolak masa IPG. Macam ni lagi. Uh-huh. Sebab kamu pun muda lagi kan. Kemahiran kamu ni ada. Kan? Macam ni cakap Saya syorkan kamu lebih banyak memberi. Okay, ayat dia. Saya syorkan kamu lebih banyak memberi dan tanpa kamu sedar, kamu akan terima lebih banyak daripada apa yang kamu bagi. Itu macam mana cerita Kena fikir lah, kena fikir. Kena fikir. Kamu ada kemahiran di sini tau. Saya dah nampak lah benda ni. Kalau kamu terus explore, kalau kamu masuk bidang pendidikan, kamu explore kan, kamu akan faham jiwa cikgu ni macam mana. Cuba kamu tengok cikgu-cikgu yang ada ni kan, dia lebih banyak memberi. Faham tak? Faham maksud dia? Dan berbanding apa yang dia dapat gaji dia, itulah kan. Orang akan fikir gaji cikgu je kan, tapi sebenarnya kat luar sana ada lebih bernilai daripada gaji tu. Faham tak? Faham. Kamu kena sebab kamu masuk bidang cikgu, kamu ada lebih kat sini. Kalau idea-idea sapuan idea saya ni, kalau kamu dapat implicate, kamu boleh jadi jutawan. Memang boleh jadi jutawan. Cikgu akan beli punya. Tak ada masalah. Iya, betul. Ya. Kamu kira cikgu kat satu Malaysia ni ada berapa ribu? Berapa ratus ribu lah. Kamu jangan fikir benda tu kamu kena mahir. CapCut lah, CapCut. CapCut dah jadi jutawan dah. Memanglah CapCut macam juta. Berapa bilion lah. Memang akan boleh. Dia bukan, ini mungkinlah proses kamu masuk pertandingan ini proses kamu. Kan untuk dapat iyalah kan. Pengalaman dan sebagainya lah. Saya dah nampak kamu punya cerah masa depan tu cerah lah. Kalau kamu tak jadi cikgu pun cerah juga kan. Tapi confirm cikgu lah. Jangan lupa nanti apply sekolah menengah ke sekolah rendah? Saya jadi cikgu sekolah rendah ni. Sekolah menengah boleh masuk sini. Saya tak boleh PG kan cikgu Safwan. Tak boleh kan? Saya tak tahu kan. Apa lagi Wan? Tak ada apa tanya. Proses tu okey ke? Tadi dia dah present lah dia punya tu. Tanyalah Kakil, ada apa-apa soalan nak tanya? Yang bagi saya bercakap kan, saya bercakap tak berhenti. Cakap lah. Jadi nak bagi cikgu sini tak? Tengok Soal selidik. Malas penggunanya. Belum guna lagi, saya nak maklum. Juga Bagi buat dulu, buat versi web dulu. Saya tengoklah dulu. Buatlah. Sebab biasanya Akil, untuk kalau kamu buat untuk versi APK ni, app ni memang bagus. Tapi dia lebih kepada macam ni, dia lebih kepada personal. Lebih pada personal maksudnya untuk student study, untuk apa semua. Bila kamu buat satu apps untuk cikgu, kamu kena tengok benda ni dia tak boleh handphone, dia mesti web based ataupun PC. Sebab cikgu akan present guna benda tu. Jarang tengok present guna handphone. Susah. Dia memang cikgu akan guna itulah. Dari segi ni. Kalau kamu buat contoh tadi ada dua tadi kan. Satu bank soalan, satu tadi crop soalan tu kan. Kalau yang crop soalan tu memang akan padu dekat APK. Bagi kat budak SPM kamu jual, itu memang boleh jadi jutawan dah tu. Kan? Kamu bayangkan tara, ni tu bisnes ke apa tak bisnes ni?
Cara download jual soalan bodoh pun orang beli. Berpuluh-puluh ringgit pula tu dekat Shopee. Berapa Ya. set Ha. je. Cara kamu buat yang ini siap boleh kan cakap Betul. Faham pada demand dalam market tu. Kita kena faham lah. Iya. Macam ni anak saya ada seorang SPM kan. Ada seorang SPM. Cara dia ni soalan SPM mana dia? Ni. Ini skema jawapan. Okey, ini soalan SPM dia. Dia soalan trial entah negeri mana dah kan. Okey, ini soalan entah negeri mana. Tak ada skema jawapan. Macam mana? Inilah bantunya. Okey, yang ini semua benda ni ada banyak je soalan trial negeri ni. Tapi kamu tak payah skema, guna AI kamu untuk jawab soalan ni. No. Sebab satu yang saya nampak bila Cikgu Romi komen yang pasal soalan, Cikgu Romi tahu website pandai.org. Ya, tahu. Kebetulan sama kan? Tak, dia rembat aku punya video tu yang aku Sama lah video saya pun dia rembat juga. Mula-mula dulu pandai ni baru nak naik tu. Okey cikgu, kita nak bagi free je pada semua. Perlu otak dia mah. Lepas tu nak masuk bayar. Bila cikgu tu kan bising dulu. Ayu pun bising. Lalu sekarang ni dia dah deal dengan Ayu. Betul. Nak dapat video free? Ayu tu ni Akademi YouTube. Kau tak tahu kan. Dia baru aku dah agak dah pandai tu dia punya marketing strategi. Tak apa cikgu, kita bagi. Itulah dia Akil, kamu kena belajar kat sini. Kita bagi cikgu-cikgu ni free je. Ada muntah berapa bulan free, lepas tu nak masuk dah tak boleh. Sila login. Tak tipu. Cara yang kau punya video pun tak boleh nak login. Padahal benda tu free je kat YouTube kan. Kononnya free. Tapi free berapa bulan lah. Dia guna main ayat sikit lah, pusing-pusing kan. Tapi benda tu tak ada banyak. Dia banyak jual macam tu lah. Tapi kamu kalau macam ni sebagai nilai tambah ni. Tapi market kamu utama sekarang ni, kalau kamu nak buat duit betul adalah soalan. Sama ada generate soalan. Untuk generate soalan untuk cikgu, untuk buat bank soalan. Jawab soalan untuk budak guna AI ni. Siapa idea boleh juga. Dua, generate soalan untuk cikgu guna AI. Untuk budak jawab soalan guna AI generate. Okey. Lepas tu nanti kamu tolong saya. Saya sekarang ni dalam kepala otak tengah nak buat dia boleh dekat ChatGPT tu kan, tapi macam mana budak dia lakar dalam bentuk lakaran biasa, dia punya pelan kan. Lepas tu tangkap gambar, lepas tu generate boleh jadi 3D punya. Faham tak? Yang dia share. Boleh tak buat ni? Tapi saya kata kat Akil kena bayar lah. Bukan ni Akil minta duit Saya kata saya suruh dia set up company lah ni untuk ni. Iyalah, banyak orang yang cari. Dia suruh set up feature ke apa ni? Aduh, salah. KAP. Salah screen. Cikgu Romi ni ada studio tau. Dulu saya pernah pergi melawat studio. Nanti free kita pergi lah. Ya, jalan-jalan. Cenderung balik. Mari datang sini. Bukan ada jalan. Apa skrin mana sebenarnya ni? 2 skrin lah tu pakai. Weh, dua-dua dia pergi sini. Bantai je lah. Ni. ChatGPT. Tak boleh nak fikir lah macam mana. Selalu kita akan masuk ChatGPT kan? Perspektif 1 titik. Ni LK ni subjek lah. Ingat dulu cikgu pakai span buat ni. Buat lukisan dimensi. Dia pakai span.
Untuk buat model tu. Bila dia tekan span tu dia akan dapat pandangan atas dia macam mana, pandangan sisi dia. Oh, itu pelan dah dorakan tu. Okey. Dia macam ni kan. Pelan dorakan. Katakan kita lakar je macam ni. Macam ni. Kita lakar macam ni. Image generation. Lepas tu nanti dia boleh je hasilkan dia punya perspektif tu macam ni. Contoh. Bagi budak nampak lah. Gitu. Ni topik apa ni? Reka bentuk dalaman. Tapi lebih dia berfokus pada tu lah. Bukan macam tu lah. Tapi nantilah kamu buatlah cerita kamu dulu. Benda ni lama Tengoklah dia kalau saya possible sebab saya tak cuba lagi image generation. Sebelum buat itu, bagi kamu jadi jutawan dulu buat tu. Jangan bagi Najib Asadok je jadi jutawan. InsyaAllah. Wan. Baik. Kamu kat mana lagi? Kat rumah ke dekat? Kat belakang saya. Ada ni background meet lah. Saya duduk kat bilik asrama Bilik? Asrama saya dekat IPG. IPG lah. Awak kat mana Wan? Dekat bilik lecturer? Dekat rumah lah ni MC. Apa kenanya pula? Tengok MC je. Kamu dah Korea lah. Ni Cikgu Romi lupa nak bagi tahu dia punya penilaian pertandingan ni pitching. Berapa minit tadi Akil? 3 minit. 2 hingga 3 minit. 3 minit pitching. Satu lagi. Bukan meja pameran lah. Bila pitching, kamu kena tunjuk kamu ada satu benda lain pada orang lain. Lain. Okey. Sebab kalau saya jadi juri, ada 100 peserta, mangkuk cong nak tengok semua samir je. Jadi kamu nak tarik satu benda yang lain benda lain. Kita dah tengok dah sebenarnya tu, dah kata dekat Akil. Dia dapat satu list, dia tak tengok orang lain buat apa. Dia tak kena tengok juga strategi dia kena tahu juga apa. Pasukan lain buat apa. Contoh kan, interview lah. Kamu interview IPG ke, kan? Interview ke, pitching ke, presentation ke. Kalau juri tu nak tengok muak kalau dah 20-30 benda yang sama, dia akan muak. Kamu kena cari satu benda yang X factor tu kat kamu punya. Supaya, apa kan? Contoh, sebenarnya saya masuk tahun ni saya nak jadi jutawan. Semua kan? Jutawan. Tak, orang lain tak cakap benda tu, kamu seorang je cakap benda tu dalam Okey. Apa lagi bisnes? Yang stand out. Bisnes kan? Takkan. Kalau hang jadi juri lah Wan. Kalau hang jadi juri, saya masuk pertandingan sebab saya nak jadi jutawan. Apa hal budak ni? Dia sama juga interview HLP. Saya dengar cerita orang lah. Dia kata dia seorang je yang mendoakan kat juri tu depan-depan. Mana ada orang lain buat gitu. Sekali dia dapat. Betul. Satu lagi orang interview cikgu kan. Orang lain semua, saya nak jadi cikgu. Saya sebenarnya tak nak jadi cikgu. Tapi sebab apa saya datang tu? Saya nak tahu sebab apa saya tak suka sangat cikgu saya dulu. Tu sebab saya nak jadi cikgu, supaya saya dapat jadi cikgu apa yang dulu. Sebab apa orang tak suka saya? Itu. Wish. Patut saya guna tu interview takut kan? Tapi confident tu kena ada. Saya masuk pertandingan ni sebab saya nak jadi jutawan. Macam tak? Itu orang tanya. Sebab apa jadi jutawan? Nama lagi bisnes punya strategi. Kalau kamu tak ada untuk jadi jutawan tu, apa kamu masuk pertandingan untuk bisnes? Bisnes semua kerja duit je. Kamu kan masuk imam muda ke apa ke, saya nak kerja akhirat. Tak ada. Perfect. Kamu kena sembang dengan cikgu gila ni. I will start my presentation
my ambition, I want to be a millionaire. A millionaire. But how? How can I achieve that? How can I achieve that? Betul kau buat gini. Wah. Sebab dia 3 minit. 3 minit ni kan, Oh. macam mana kita nak muatkan komen-komen juri. Kamu nak ambil tarikan dalam 3 minit tu first impression. Itu contoh. Okay. Itu saya cakap tadi. Kamu punya produk dah bagus. Presentation kamu kena lebih bagus. Bagus lagi. Kalau macam saya jadi juri kan, orang lain pun tadi buat juga AI dia. Apa beza kamu punya dengan dia? Apa kamu nak jawab? Saya ada cita-cita yang besar. Saya nak jadi jutawan. Dia nak jadi jutawan, dia belum tentu lagi boleh jadi jutawan. Saya confident dengan produk saya. Saya dah jumpa cikgu lah. Cikgu kata okey. Nampak tak belagak je kat situ. That pun investor, that pun nak orang yang ada ambition tinggi. Betul juga saya masih sesuai dengan ni. Dia salah satunya lah yang saya belajar lah. Kadang-kadang kita jangan jual benda yang kita suka. Kita tak akan dapat pasaran, tapi kita jual atas demand, atas orang suka apa. Orang jual kopok super ring. Kopok super ring je. Sebab tengok artis Korea makan. So orang ada gambar artis Korea semua tu memang dia suka lah. Kita tak suka makan benda tu, tapi kita jual atas demand orang benarnya. Dia kena fikir macam tu. Okay. Saya dah idea dah. Kamu tak boleh fikir macam orang biasa fikir. Bila jadi inventor ni, kamu tak boleh fikir macam mana orang lain fikir. Kalau kamu fikir macam orang lain fikir, dia takkan jadi. Benar. Kamu jadi orang gila. Macam saya jadi orang gila. Cikgu. Cikgu apa kata kan? Cikgu guna analogi super ring. Baru macam baru juri tu macam super ring, apa cerita dia kan? Dia macam aku nak jadi jutawan. Aku punya business model like super ring. Set induksi yang pertama tu. Induksi yang pertama. Cikgu, apa kata kan? Saya guna nama cikgu dua. Cikgu dua famous juga kan? Dengan support Cikgu Safwan dan Cikgu Romi. Cikgu Romi kena minta ni lah, kena minta royalty lah kalau dia. Kalau boleh lah. Kalau orang kenal okey, kalau orang tak siapa tahu Cikgu Romi ni. Nah, Malaysia Cikgu dua famous ni. Dia pertandingan ni dia kerjasama dengan Tashengo tau. Kan Tashengo jadi partnership lah. Partnership. Besar. Partnership yang besar jugalah. Tapi satu ayat yang kamu kena pakai adalah dunia pendidikan ni adalah satu lubuk duit. Okay. Itu mesti boleh. Pendidikan ini adalah satu lubuk duit. The world of education is made of money. Yep. Sebab kamu kena tunjukkan jumlah murid, jumlah guru, jumlah sekolah. Value tu sangat penting untuk kamu punya. Cuba darab. Cuba kamu, kita kena matematik kan. Kamu kena, berapa? Saya darabkan seorang RM1 aja. Jadi nak jutawan saya. Last kali. Itu last kali. Oh, okay. Satu tadi ingat Cikgu Romi komen grafik. Maknanya dalam nak pitching tu orang boleh nampak semua function dia lah. Ada catatan kan yang tu. Sebab kita tak boleh. Dia kena copy tu. Kita tak boleh nak tunjuk dah function masa pitching tu. Kalau kamu tunjuk macam tadi tak sempat. Kamu kena draft. Kalau dia nak tengok jalan. Gitu. Buat macam Cikgu Romi ni. Cikgu Romi ada sebab buat graf tu. So dia buat macam peta. Function atas tu AI ada AI quiz, AI note, AI crop macam tu lah. Itu penting. Kalau kamu boleh tulis contoh lagi cepat. Gitu. Kamu buka dengan jutawan, kamu tutup dengan jutawan. Kamu buka, saya nak jadi jutawan. Yang kamu tutup nanti, kamu kira berapa jumlah cikgu yang ada, berapa jumlah budak yang ada, darab RM1. Dapat nilai juta. Boleh saya jadi jutawan tak?
Kita bagi terus figure, orang boleh nampak. Ya. Orang boleh Uish. nampak tu figure tu. Katalah cikgu ada berapa? 200,000 Sekolah murid 400,000 sebenarnya. Murid sekolah rendah. Dapur semua cik darab. Yang penting nilai akhir tu kalau RM1 tak boleh jadi jutawan, kamu darablah RM2. Yang penting ujung value tu ada nilai juta. Pandailah kau buat itu. Jangan sembang dengan kami dua, nanti jadi gila. Kita sembang tak tutup, sampai tak tutup mata lah sembang. Itu tak masuk lagi si Helmi dengan si Ahmad. Kawan kami seorang dah jadi jutawan. Pakai Tesla lagi. Cikgu Ahmad, tapi Cikgu Ahmad dia kata dia suggest orang lain lah sesuai dengan dia kata dia tak ni lah, tapi dia cadang seorang lah app developer. Cuma sekarang ni nak bagi orang guna dulu. Itu penting. Sebabnya respon daripada sebenarnya apa yang kita hasilkan tu bagi je free kat orang tu guna, bagi dia seronok je. Bila kamu bagi orang guna tu free, ramai pun tak apa. Dia akan, bila orang puas, orang suka, benda tu dia akan berkembang. Dia akan cerita kat orang punya dah. Confirmnya lah. Itu je. Tu saya cakap. Lebih banyak memberi itu, kamu akan menerima secara tak sedar. Okay. Boleh? Okay Wan, 1.20 aku ada kelas. Okay. Ada apa yang kurang ke apa ke? Minta maaf dah kan. Dia nak tanya lagi ke jutawan? Rasa tak ada ke? Ya. Bagi dapat idea banyak. Dapat idea. Kami gunalah nanti. Nanti kontak je. Cikgu guna nama cikgu. Boleh? Macam mana? Guna nama cikgu dalam tu. Habis lah, tak ada siapa dia Cikgu Romi dia. Tengok YouTube dia. 77,000 subscriber. Wih. Ada tu dulu-dulu je, masa zaman gila Tunjuk dulu. Cikgu Safwan sekali. Campur apa batu. Lagi lah siapa kenal kan. Kami Romi dia lah. InsyaAllah. Lalu benda diri sangat kan? Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Romi atas kesudian curi-curi sikit masa free ni, waktu rehat ni sebenarnya guna kan untuk sebab dia aku keluar hari Rabu Khamis tu pack, tak sempat. Susah nak dapat yang macam ni kan. Tadi pun sebenarnya ada release tau. Aku tak masuk release tu. Okey lah, banyak Cikgu Romi. Tak apa, insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya minta maaf ada yang terkurang ke kan. Idea gila macam tu kan. Jadi kadang-kadang idea ni, dalam satu lagi kamu ingat, idea ni bukan semua orang boleh dapat tau. Dia adalah anugerah. Kamu tak boleh cari idea. Idea tu akan datang. Mana maksud dia? Kalau orang datang, aku tengah cari idea ni, tak boleh. Idea tu takkan jumpa. Dia akan datang. Saya tak pernah terfikir akan bagi tahu kamu untuk jadi jutawan. Dan saya tak pernah tiba-tiba bila saya marah kamu, saya dapat idea, kamu buatlah bank soalan, kamu buatlah cara AI untuk dapat jawapan. Saya tak pernah fikir pun semalam benda ni. Saya tak pernah cari pun semalam. Tapi bila kamu cakap, bukan tiba-tiba, itu adalah anugerah untuk kamu sebenarnya. Faham? Jadi nasihat saya, jangan cari gaduh dengan orang, kawan dengan ramai orang. Memang ada masalah gap pun. Sebab tak rugi lah. Taklah orang tu kata ni. Jangan cari gaduh dengan orang, kawan dengan semua orang, kecil, besar, tua, muda. Kadang dengan budak kecil yang pakai pampers je pun kita boleh dapat idea. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Wan. Sama Cikgu Romi. Terima kasih banyak Akbil bagi idea. InsyaAllah mungkin satu hari boleh kerjasama esok ada idea kan. Amin. Kamu punya bakat ini satu benda yang
gifted lah. Gunakanlah dengan sebaiknya untuk pendidikan negara. InsyaAllah. Orang Malaysia Bukan maju semua lah. orang boleh ada skill macam kamu. Tambah lagi anak kepada programmer terkenal. Tak tahu boleh tanya bapak, senang. Saya tak tahu nak tanya siapa. Itu anugerah tu pada kamu. Gunakanlah sebaiknya. Masih banyak. Masuk buku, kan? Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Okay, jangan end lagi. Jalan. Okey, baik. Okay. Okay. Okay.